Assalamualaikum. Hari ni kita main wak papik ayah. Cara-cara yang lagu mana tu kita main tengok sekali. Cara-cara yang ke mula-mula buh minyak. Lepas tu buh putih dengan lada kita tumbuk siap dah dah. Kita tumis biar tu baru putih dengan lada tu naik bahu dulu. Ni agak tu boleh dah ke. Kita buh isi aja kita nak wak buh masuk. Lepas buh isi aja kita goreng biar tu isi aja tu biar kata masak separuh apa dah. Ni kadar ni boleh dah. Lepas tu kita buat minyak tu baik dulu sikit. Ni kita buat minyak banyak, nak buat minyak tu baik sikit minyak. Ni taruh ni boleh dah. Lepas tu kita buat sok tom yam masuk. Lepas buat sok tom yam kita tumis biar atas sok tom yam dengan air tu gelombok molek dulu. Agak tu boleh dah ke kita buat kacang panjang, bawang besar, carrot, lada merah, bunga gubih. Lepas tu dah 5 perut masuk. Lepas buat saja tu goreng biar atas saja gelombok asap tom yam dulu sikit. Agak boleh dah ke kita buat air masuk. Lepas buat air dah ke kita rebus biar atas air tu masak dulu. Lepas kalau pian nak terawak menu ni boleh kita dah dah. Kalau tak faham mana boleh dah tanya. Agak tu air kita masak kadar ni boleh dah. Lepas tu kita nak kakah je apa tik. Kakah ya ke sok cireh sudu, sok cili sudu. Lepas tu sakal dalam 2 sudu kita buh. Baking sikit, suka hati lah baking tu. Lepas tu cicak ada 2 sudu. Lepas buat cicak kita busuk potong. Agak ambil dah, jangan banyak sangat dah tak mau masing. Lepas buat kakak dah itu kucar-kucar atau kakak tu hati molek dulu dah. Dom dah kita goreng sampai air kita bus tu kering sikit. Ni taruh ni boleh dah. Lepas tu kita recak tengok rasa lah anda. Kalau rasa sedap dah ke kita boleh akik buah pinggir. Lepas kalau pergi kena menu ni jangan lupa tekan like, tekan share bagi kau saya. Lepas tu jangan lupa tekan tiktok tak dah. Kalau pergi nak tahu menu apa boleh komen bawah ni dah. Ni papik ayam kita sudah dah.